Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua kembali dalam channel Malaya Table. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus menyokong channel Malaya Table walaupun konten-konten yang saya buat ni sejak kebelakangan ni agak slow. Jadi terima kasih yang terus memberikan sokongan. Saya lebih banyak mengupload konten-konten dalam bentuk short saja sahabat-sahabat, berikutan kekangan masa saya dalam pekerjaan, agak sibuk sikit. Okey, selain daripada itu saya juga mohon maaf lah kerana agak lama juga saya tidak upload konten-konten berbentuk video. Dalam bentuk video saya tak silap saya dah berapa minggu dah, saya rasa mungkin hampir sebulan, saya pun tak pasti. Saya rasa adalah 2-3 minggu kot. Begitulah dia sahabat semua, kerana kekangan masa tu sahabat semua. Okey, berbalik kepada apa yang berada di hadapan kamera sekarang ni sahabat. Yang ini bukan sesi jualan, hanyalah sesi penerangan ataupun sesi penerangan harga duit polimer ataupun banknote, duit kertas ataupun duit polimer lah, senang kita kata duit kertas lah. Kebanyakan kita dah terbiasa dengan mengatakan duit kertas, tetapi sebenarnya adalah wang polimer. Apa yang nak saya pamerkan pada kali ini adalah wang polimer RM1 yang telah ditandatangani oleh Tan Sri Muhammad bin Ibrahim. Wang polimer ni sebenarnya sahabat ada sedikit keistimewaan, iaitu terdapat error di bahagian hujung di sini sahabat semua. Okey, untuk secara ringkasnya wang polimer ni ini adalah normal perfect saja sahabat. Nanti saya gelapkan sikit untuk ini adalah normal perfect. Jadi dia bukanlah first perfect ataupun last perfect ataupun replacement note, tetapi dia mempunyai sedikit keistimewaan, iaitu terdapat sedikit macam satu error cetakan yang kekurangan dye ataupun warna di sini. Tetapi ada juga sahabat saya yang menyatakan berkemungkinan ini adalah terdapat kesan-kesan bahan dari bahan kimia yang mungkin dalam gunaan seharian yang telah menyebabkan terjadinya kelunturan warna ini. Tetapi saya masih lagi meyakini bahawa ini adalah salah satu wang error lah sahabat semua. Jadi saya pegang lah, kalaupun ianya terjadi kerana secara ketidaksengajaan oleh bahan-bahan kimia dalam penggunaan seharian, okey, tidak apalah, saya terima saja. Tetapi jika ianya adalah error yang berlaku semasa cetakan, ia sedikit berharga lah sahabat semua. Untuk wang ni sebenarnya saya juga ingin melepaskan, walaupun saya nak buat ni, saya kata tadi hanya sesi penerangan, tetapi saya juga berkata orang meletakkan harga lah kepada wang yang berada di hadapan kamera ni dengan nilai yang harga tertentu lah sahabat. Jadi bagi sahabat yang ingin memiliki duit ni, saya ingin buat jualan dengan harga RM120 siap pos. RM128 siap pos sahabat semua. Kondisi dia agak terdapat kesan-kesan lipatan lah sahabat kerana penggunaan harian. Wang ni saya dapat daripada salah seorang sahabat saya lah. Jadi dia serahkan kepada saya sebab dia tahu saya mengumpul. Jadi saya nak buat jualan dengan harga RM128 atas error yang berlaku ni. Jadi kepada sahabat yang ingin memilikinya, bolehlah kontak saya melalui email yang saya letakkan di description. Itu saja sahabat, secara ringkas saja. Duit ni adalah normal perfect saja, bukan ada first perfect ataupun last perfect ataupun replacement. Okey, itu saja sahabat untuk kali ini. Wang error dengan kelunturan warna di bahagian hujungnya ini dengan nilai harga untuk saya buat jualan RM128 siap pos. Sekian dahulu untuk kali ini. Saya pun tak nak bercoteh lebih banyak. Ini pun saya buat video di tengah malam, jadi sedikit mengantuk. Okey, sekian dahulu sahabat. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Saya akan cuba usahakan untuk meningkatkan lagi lah video-video untuk seterusnya lah, untuk saya buat konten-konten. Sekian dahulu, terima kasih dan Assalamualaikum.